Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak kongsikan satu resepi dessert tradisional yang ringkas tapi penuh rasa, dibuat daripada vermicelli. Dessert ni berasal daripada Pakistan dan sangat digemari di pelbagai negara sebab rasanya yang unik dan sedap. Kalau makan terus jatuh cinta. Ini dessert yang mudah dibuat, boleh dimakan begitu sahaja pun dah memang sedap. Tapi kalau makan dengan kekacang macam ni pun menambahkan khasiat dia lagi. Untuk resipi yang mudah ini, jom lihat rahsianya. Mula-mula kita sediakan kekacang. Saya letak hirisan badam, pistachio dan juga kekacang lain jika suka. Semua ni kita perlu goreng dia dulu dalam minyak sapi. Kita panaskan 1 sudu makan minyak sapi. Kemudian kita masukkanlah kekacang pilihan kita ni. Kita goreng dengan api yang kecil sahaja sebab kekacang ni dia cepat akan hangit kan. Kita goreng dengan api yang kecil sampai dia agak-agak rangup. Kemudian bolehlah kita angkat dan toskan. Kemudian kita sediakan 1 periuk, isi air secukupnya dan kita masukkanlah vermicelli yang kita nak rebus. Saya gunakan dalam 400 gram vermicelli. Kita masak dia sampai dia lembut dalam lebih kurang 4 minit. Kita rebus sampai dia dah lembut macam ni. Air pun dah kurang. Kemudian kita tambahkan dengan gula merah. Kita pakai gula merah ya. Gula merah dalam 4 sudu makan. Kalau nak lebih manis boleh tambah. Tapi saya rasa 4 sudu makan ni untuk 400 gram dah cukup. Manis-manis buah lah. Tak manis sangat dan tak adalah tawar sangat. Kalau perempuan rasa kurang tu boleh tambahkan lah ya. Setelah kita masukkan gula merah tu, kita gaulkan dia. Masih ada air sedikit tu. Dengan ni mudahlah sikit gula merah tu larut ya. Sebab dia ada biji-biji dalam tu kan gula merah tu. Sekarang kita tambahkan minyak sapi. Ini pakai minyak sapi tulen ya. Kalau nak buat masakan ini, kita perlukan minyak sapi yang pure. Baru rasa dia sedap. Kita letaklah dalam 1 sudu makan atau 2 sudu makan pun boleh. Dia based on minyak sapi dan gula merah yang akan menjadikan dessert ini jadi sedap. Kemudian kita tutupkan periuk kita dan kecilkan api. Biarkan dia masak macam kita masak nasi kan. Nak keringkan dia. Dalam 5 ke 10 minit kemudian bolehlah kita buka. Dah siap. Satu dessert yang istimewa yang jarang-jarang dibuat orang. Cuba buat, rasa memang sedap. Sesuai untuk minum petang ataupun dessert selepas makan. Bolehlah jamu tetamu kita yang nak datang ke rumah. Jom kita cuba resepi yang istimewa ini. Boleh dimakan begitu sahaja atau hidang dengan kekacang macam ni. Ikut suka masing-masing lah. Dan boleh dijadikan dessert istimewa. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.